Ali baru selesai check out. Kalau korang semua nak duduk-duduk tengah-tengah bandar Kuantan ni, macam-macam ada. Bilik view yang amazing, bilik selesa dan makanan-makanan pun sedap. Korang kena datang dekat Shazan ini. Memang baik punya. Anyway, sekarang ni nak gerak lah. Nak tengok apa dia seni kebudayaan negeri Pahang. Jom kita joget. So beautiful kat tengah-tengah taman macam ni. Ya, tahniah everybody. Assalamualaikum. Tengok, sekarang ni Ali bersama dengan penari-penari profesional dari JKKN Negeri Pahang. Ni ada nak tanya kan, bersama dengan Mira. Mira ni ketua darjah kita kan? Mira, ada nak tanya. Soalan pertama, nak jadi penari ni memang kena lawa-lawa, handsome ke? Kira Ali ni memang lepas sangat lah jadi penari juga lah kan. Apa sedap juga kan. Okey, hari ni sebenarnya Ali nak belajar tarian joget Pahang. So hopefully boleh diajar. Sebab Ali memang kaki bangku sikit. Kalau orang tengok bola panggil kaki bangku kan. Tari nari korang panggil apa? Kaki patah lah. Kaki patah boleh. So boleh tak ajar Ali joget Pahang ni? Okey, Ali nak belajar basic step joget Pahang. Okey, mungkin kita nak ajar sikit lah. Tapi maafkan saya. Okey. Saya nak warm up dulu ke apa ke? Ayah ke? Tak payah. Kalau lelaki, tengok dia. Okey, ngam. Kanan dulu Okey. Kanan. Tu. Okey, badan dia rasanya nak bongkok ke? Badan dia ke kanan, kiri. Ni orang panggil melengkang ni. Cak, cak, cak. Cak, cak, cak macam tu. Kanan. Cak, 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 cak. 3, 4, 5. Nak apa? Ready? Go. 1, 2. 1. Ni terus kan? Up sikit tempo. Up tempo, okey. 7, 8, 1. Up saja. 6, 7. Apa sih? Di bahu relax je. Okey, alamak. Kenapa otak kita tak boleh nak reverse? Bila reverse tak boleh? Okey. Okey. Cuba gerak ke depan sikit. Boleh balik? Itu dah zumba tu. Mungkin sebab Ali banyak fikir. Okey, dia kena feel. Dia guna tumit depan. Macam tu. Ni. Lupa lah saya apa. Okey, gila-gila. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Berani sikit lah. Kena buat joget Pahang, okey? Jom. holiday ke negeri Pahang ni, kenalah cari peluang dan rancang sendiri. Bila dan masa kat mana anda boleh datang dan saksikan sendiri tarian orang Pahang menarikan joget Pahang. Ali mungkin tak terror, but look at them, it is so beautiful.
Pahang Diraja. Assalamualaikum. Salam, selamat datang. Terima kasih, saya Ali. Saya Cikgu Fazira. Cikgu Fazira? Ini boleh mengajar ni. Sekejap lagi kita tanya dia, okey? Wow, jadi ni koleksi tenun Pahang Diraja lah. Ya, di sini semua adalah koleksi tenun Pahang Diraja. Di sini kita ada dari segi coraknya adalah tradisional dan juga kontemporari lah. Kalau kita tengok di belah sini, kita nampak jala tu adalah tradisional. Okey. Dan yang pink di depan kita ni adalah kontemporari. Cikgu, kalau kat sini kalau macam ada orang turis ke datang nak belajar ke, ada? Okey, kita ada bengkel tenunan. Ada? Ada. Kita kat sini pelajar tengah buat proses menenun ada. Ada pelajar senang dulu Ya, ya? ada. Okey, jom kita tengok. Okey, Ada boleh. tengok ada. Jom, let's go. Ini adalah proses pertama. Okey. Di mana pelajar kat sini dia kena buat sampel warna dulu. Sampel warna. Sampel warna. Kita akan tengok kat sini dia ada 27 warna yang berbeza. Yes. Dan dia kena masukkan warna yang mengikut losing. Ini dia pakai losing lah yang kat atas ni. Oh, ni losing ni. Kita lihat kan apa tu losing ni. Ah, Okey. yes. Yang atas ni adalah losing. Okey. Okey, yang dalam ni, yang pergi balik ni, Nah. pakai. Pula. Dia okey. ada losing dan pakai. Okey. Okey. Kat sini kalau dia nak dia siap tenun. Yes. Mengikut warna-warna pada losing ni lah. Ikut susunan dia. Okey, cikgu. Sekarang ni? Okey, sekarang ni ada akan belajar section menenun. Okey. Okey, tapi dia tengok semua apa kan? Okey. Sekarang ni kita akan belajar section menenun. Okey. Sekarang ni first step, Okey. tangan kiri Alif kena duduk pada sini. Okey, ini kita panggil dia geruk lah. Geruk. Geruk. Okey. Tangan kanan kita pegang pada bola yang di sana. Yang tengah Bola? untung tu. Oh, ni ada. Okey. Okey. Kita pertama, pertama sekali kita tengok sekarang ni shutter ni ada di belah kiri. Okey. Okey, dalam shutter ni ada penampakan. Okey. Penampakan ni yang akan jalinkan antara satu benang mesin ni lah. Okey. Okey. Okey, sekarang ni kita kaki belah kiri sampai Kaki buka. kiri buka. Okey. Maintain. Maintain. Okey. Tarik Kanan. okey, kita panggil tali canang. Tali canang. Okey, kita tarik tali canang tu sampai shutter ni pergi belah sana. Okey. Kita tarik. Chop. Okey. Wow, memang best road trip balik kali ni. Daripada mandi sampailah masuk terowong, lapar nak makan ikan patin pula, joget Pahang, tapi joget tu nak jom belajar lebih sure lah. Kita kena gerak lagi. Dan we end it here, belajar tenun Pahang Diraja. I must say, kalau anda semua nak mencari destinasi untuk a short road trip getaway yang fun and sweet, kena datang negeri Pahang. Baik ni.